Oleh kerana Allah yang pegang kita, kalau Allah nak kita bangkit nah. Hei, Ali ni sudah respon macam tu. Tak apakah satu mood dia hari tu tak apa cantik ke apa ke, Nabi dia jawab balik macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah kita ni, roh kita, diri kita, nyawa kita ni Allah yang duk pegang? Jadi kalau Allah nak kita jaga, kita bangkit lah. Dia kata. Tuan-tuan, kelemahan kita, keburukan kita, sudahlah. Orang putih kata start from now on. Start pada malam ni ke depan, tak mau cakap banyak, amalan bagi banyak. Cukup. Itu lebih baik daripada cakap banyak. Kata dia adalah Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Satu orang manusia yang ajwad. Ajwad maksud dia sangat pemurah. Nabi SAW adalah satu orang manusia yang ajwad. Dia sangat pemurah. Pemurah dia sampai ke tahap dia sanggup pergi berhutang untuk nak tolong orang susah. Kita tak boleh buat tahap tu. Kita tak sampai tahap tu. Nabi SAW ni punya pemurah dia, benda apa dalam tangan dia, dia nak sedekah ke orang. Dia tak ada benda dalam tangan dia, orang main minta kat dia, dia sanggup pergi berhutang kerana nak tolong orang susah ni. Maka dalam hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi SAW itu ajwadan nas bil khair, adalah satu orang manusia yang cukup pemurah dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata pemurah Nabi ni lebih lagi nampak apabila mai bulan Ramadan. Nabi SAW tu satu orang yang cukup pemurah, ajwad, cukup pemurah. Tapi bila mai Ramadan, pemurah Nabi ni menjadi-jadi. Hina yalqahu Jibril, yakni ketika Nabi SAW berjumpa Jibril. Pasal apa? Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylah fi Ramadan hatta yansalikh. Adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam itu bila mai bulan Ramadan, tiap-tiap malam Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansalikh, sehinggalah habis Ramadan. Dia mai satu Ramadan sampailah habis Ramadan, tiap-tiap malam without fail Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylah fi Ramadan hatta yansalikh ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Bila mai bulan Ramadan, Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca ayat-ayat Quran yang dah diturunkan kepada dia, kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril tasmi' bacaan itu. Segala wahyu yang duk turun dekat Nabi ni, banyak mana turun, Nabi baca di depan Jibril, dan Jibril tasmi', Jibril dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi satu orang manusia yang sangat-sangat pemurah. Pemurah Nabi ini seumpama angin yang bertiup. Kira nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi. Demikian Nabi SAW bila menjelang Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa apabila mai bulan Ramadan, dia isi bulan Ramadan dia tu hal keadaan dia cukup beriman kepada Allah dan mengharapkan hisab pahala daripada Allah. Siapa yang ni Ramadan nak mai ni duk rindu dah, duk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah bagi dia panjang umur, dia nak rasa Ramadan, dia nak sambut Ramadan ini hal keadaan dia imanan wahtisabah, dalam keadaan dia cukup beriman kepada Allah dan dia harap dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, siapa yang ada feel macam tu, siapa yang ada perasaan macam tu dalam nak menyambut kedatangan Ramadan ni, dia ada perasaan tu, perasaan tak sabar nak tunggu Ramadan, dan dia berazam sungguh bila mai Ramadan dia akan maksimum menggunakan peluang Ramadan ini untuk nak mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada macam tu punya perasaan, Nabi kata tidak ada janji lain kepada dia melainkan ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, dosa-dosa dia dulu Tuhan ampun semua. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dianugerahkan perasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan jangan miss. Kita ikhlas dengan Tuhan banyak mana kita buat. Dengan iman kita yang lemah, kita rasa macam kita boleh ikhlas takat 8 aja, buat 8. Kalau kita rasa macam iman kita lemah, maka kita kena kuatkan dia dengan 20 rakaat, buat 20. Banyak mana ikhlas hati kita, kita buat. Yang penting kita buat tu dengan hati yang ikhlas, dengan penuh keimanan, kerana nak keredaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah, faqala ala tusalliyani, فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء jadalah, sadaqallahul azim, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu gerak ataupun bangunkan menantu dia Sayyidina Ali dengan anak dia Fatimah, isteri Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nabi ni menjadi kebiasaan dia, pukul 4, pukul 5 dekat nak subuh, dia nanti bangkit, dia nanti pergi rumah Fatimah, rumah Ali ni, belakang rumah dia aja. Dalam kelompok, kalau kita pergi Masjid Nabawi lah ni, tu dalam petak tu, petak makam Nabi, sampailah kepada pelenggang, sampailah kepada platform pangkin Ahlus Sufah. Kita pergi belakang makam Nabi itu, dia ada satu platform, dia raise tinggi sikit macam tu, itu dia panggil pangkin Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah ni? Ada sekumpulan sahabat Nabi yang miskin-miskin, yang susah-susah, yang main duduk di Masjid Nabawi mengharapkan belas ihsan orang-orang lain, bagi makan minum mereka, dan mereka memang ingat satu aja, nak berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dekat BIM ni, macam ni dia panggil BIM, dekat BIM berdekatan dengan Raudhah
ada ditulis nama-nama Ahlus Suffah, ada. Bila kita pi observe, tengok nama-nama mereka ada diletakkan di sana. Pangkin tu pangkin Ahlus Suffah. Lepas tu hari ni kita tengok rak Al-Quran. Balik belakang rak Al-Quran tu dia ada satu dia panggil mihrab tahajud. Tak nampak lah ni, pasal dia tutup dengan rak Al-Quran. Kalau buka rak Al-Quran tu dia ada satu mihrab kecil. Di situ tempat Nabi SAW selalu tahajud. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni, Sayyidina Ali cerita, jadi menantu Nabi ni bukan senang. Jadi menantu Nabi ni duk kena gerak malam bangkit tahajud. Sampai Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Satu malam dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rumah dia mai rumah Fatimah, rumah Ali ni, dia mai gerak Ali dengan Fatimah suruh bangkit sembahyang malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mai di pintu rumah ni, Nabi kata, ala tusalliyani, apa sembahyang tak lagi? Apa dua sembahyang tak lagi? Ala tusalliyani, dua orang. Ali, Fatimah, hampa bangkit sembahyang tak lagi? Nabi nak make sure, nak pastikan anak menantu bangkit sembahyang tahajud. Sayyidina Ali bin Abi Talib cerita benda ni. Dia kata faqultu, pada satu hari itu, pada malam tu, Ali ni sudah respon kepada Nabi. Bila Nabi mai di pintu rumah, Nabi kata ala tusallian. Nabi kata ni hampa dua bangkit tak lagi? Hampa sembahyang tak tahajud? Hampa bangkit tak lagi untuk sembahyang tahajud? Ali bin Abi Talib bila dia dengar suara Nabi kata macam tu, dia kata, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a an yab'athana ba'athana. Oh, dia cakap pandai. Sayyidina Ali ni dia sudah kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata kita ni, jiwa kita, roh kita, diri kita ni ada dalam tangan Allah. Dia kata, oleh kerana Allah yang pegang kita, kalau Allah nak kita bangkit nah. Hei, Ali ni sudah respon macam tu. Tak apakah satu mood dia hari tu tak apa cantik ke apakah, Nabi dia jawab balik macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah kita ni, roh kita, diri kita, nyawa kita ni Allah yang duk pegang? Jadi kalau Allah nak kita jaga, kita bangkit lah. Dia kata. Bila dia kata macam tu dan dengar ke Nabi SAW, fansarafa hina qulna dhalik, Nabi beralih pi. Ya, kata Nabi ni, dia tak ada tunggu nak bertengkar ke, panggil hang bangkit mai, cakap pandai sangat hang ni kat betul. Nabi ni dah jawab macam tu, dia fansarafa, dia beralih pi. Walam yarji' ilayya syai'an, kata Ali bin Abi Talib, dan Nabi SAW tak kata apa pun balik kat aku. Aku cakap lagu tu, Nabi dengar, Nabi beralih, Nabi pi. Kok kata Nabi nak balas buang sepatah balik kat aku ke? Nak balas buang dua patah ke? Nabi kok nak kata balik, bangsa bodoh. Nabi tak kata. Nabi tak keluar di mulut dia satu perkataan yang huduh, yang tak elok. Balik pi. Dah pi dah, Ali kata, summa sami'tuh, dah sambil duk berjalan pi tu baru ku dengar suara Nabi. Wa huwa muwallin. Yang Nabi SAW tu dalam keadaan duk beralih pi tu, yadribu fakhidah, dia tepuk paha dia. Sambil duk berjalan pi tu dia tepuk paha dia. Wa huwa yaqul, dan Nabi kata, wa kana al-insan akthara syai'in jadala. Itu ayat Quran, ayat 54 surah Al-Kahfi. Maksud dia apa dia? Nabi petik ayat tu, Nabi kata wa kanal insanu akthara syai'in jadala. Dan adalah manusia ni makhluk yang paling banyak tak kata dekat Ali sambil beralih pi tu, baca ayat ni. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata dalam banyak-banyak makhluk yang Tuhan buat ni, manusia ni lah yang cakap pandai. Masjid nak buat tarawih 8 dia lawan, masjid nak buat tarawih 20 ada geng lawan, buat 8 pun ada lawan, buat 20 pun ada lawan. Hak duk lawan ni pun tak main buat dayuh.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, kelemahan kita, keburukan kita, sudahlah. Orang putih kata start from now on, start pada malam ni ke depan, tak mau cakap banyak, amalan bagi banyak, cukup. Itu lebih baik daripada cakap banyak.